Hari ni aku punya office lain macam sikit. Kau rasa aku tengah buat apa? Kau rasa ni attire pekerjaan apa? Lately, aku punya explore page Instagram aku lah, TikTok aku, semua penuh ASMR menoreh getah. Hari ni aku datang kawasan latihan torehan. Tak panas ke pakai shirt macam ni? Rupanya ada sebab dia. Sebab bila masuk dekat ladang getah ni, banyak nyamuk bro. So diorang kena cover. So ni dia sebenarnya risiko. Ada risiko lah sebenarnya jadi menoreh getah ni. Dalam kerjaya menoreh getah aku ada Coach Fikri daripada Lembaga Getah Malaysia. Coach Fikri, silakan. Coach, hari ni Alif memang first time nak menoreh getah. So coach nak tengok saya buat apa dulu? Buka toreh je dulu. Buka toreh Toreh lah macam mana asalkan keluar getah. Keluar getah. Pertama sekali, tarik dulu getah ni. Okey. Berseni tak coach? Memang cantik, cuma tak keluar getah lagi. Sebenarnya ni memang bucket list aku untuk menoreh getah. Sini. Titihan latex susu getah pertama dalam hidup aku. Tengok ni. Coach, macam mana coach? Saya punya susu dah tumpah ni. Macam mana? Apa yang perlu saya buat? Kena bagi dia jadi ada jalan cantik balik. Sekarang ni jalan tu dia dah keluar. Bagi dia longkang cantik ni. Alamak, tumpah kat coach. Tumpah juga. Okey, trik lain dia, ambil jari, tarik je guna jari sampai ujung. Tarik je. Daripada atas. Tarik je. Aku first time pegang getah ni. Try bau. Bau getah? Fresh rubber. Bau dia rasa macam yang korang ambil glove kat dalam kotak tu, medik tu. Dah lu bau dia? Bau duit bang. Bau duit. Selalunya orang menoreh getah ni diorang nampak macam pakcik-pakcik, makcik-makcik, tapi Coach Fikri ni saya dengar maha guru pelatih penoreh getah kat sini kan. Nampak macam muda-muda kan. Sebenarnya umur berapa nak jadi menoreh getah? Umur 95. 30 baru. 30 baru? Coach kena panggil saya abang. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang duk fikir kan, macam menoreh getah ni orang kampung je boleh buat kan. Tapi dia orang tak nampak ni sebagai bisnes ke perniagaan ke macam mana? Getah ni mostly kalau ikut daripada dulu lagi. Dia orang start daripada muda. Zaman sekarang ni kebanyakan dah tak nak pergi ke ladang sangat. So semua nak pergi ke bandar lah kan. Keluar, Tapi hakikatnya pokok getah ni pendapatan dia masih lagi okey lagi lah. Cuma kita kena rajin menoreh getah ni. Dalam sebulan 14 hari menoreh. Sebulan 14 hari kau duduk KL, kau hari-hari pergi kerja kan? Hujan tak jatuh toreh. Oh, hujan tak jatuh toreh? Tak boleh toreh lah hujan. Tak boleh? Penorehan tu ambil masa waktu pagi. Kalau dah biasa menoreh sangat 2 jam dah boleh settle dah 500 pokok. Kalau macam Alif punya tempo tadi tu berapa jam settle 500 pokok? Satu pokok rasa setengah hari kot. Apa yang dilihat, nak tengok yang mana, apa yang perlu buat dan SOP yang sebenar? Contoh tak pernah ada panel ni. Oh, ni tak ada panel. Oh, ni panggil panel. Ini panggil panel. Tak pernah ada toreh lagi. So kita nak buka toreh. So kita kena ada girth, ukur lilik dia 45 cm. Okey. Untuk 70% satu kawasan ni baru kita buka panel. Time 1 2 3 1. Weh, 10 saat Kalau tengok dia ada dua cara untuk kita ambil hasil. Satu kita ambil kaplam. Kaplam adalah getah beku lah. Getah beku di sini. Satu lagi latex. So kalau latex hari yang sama juga kita kena ambil. I see. So maksud dia tak boleh tunggu esok. Tapi antara dua yang mana yang lagi mahal? Dia punya yang susu ke yang latex memang mahal. I see. Harga dia boleh lah nak bercecah double, boleh lah. Oh ya. Yeah? Tapi tu kena rajin. Kena menoreh, keluar hasil, tengah hari kita ambil hasil terus jual. Kalau yang kaplam ni biar. Sebab tu mostly orang kampung kita berminat dengan kaplam. Banyakkan dah tu. Tak payah hari-hari nak ni. I see. Ni kenapa saya toreh tapi dia tak keluar susu? Okey, sebabnya Alif toreh betul-betul sini. Tapi getah yang paling banyak adalah dekat paling hampir ke dinding pokok. Okey. So kat situ yang paling banyak latex. So kat tepi ni tak ada latex sangat. Dia kat mana kalau kita nak aim tu? Aim dia kalau paling cantik, maksud dia kita jangan sampai nampak macam tu. Nampak tu? Itu panggil luka. Nampak tu luka. Luka kat dinding. Maksudnya dah kena dinding. So luka dinding ni yang akan membuatkan dia akan jadi bonjol. Jadi, Akademi Hivia Malaysia menawarkan macam-macam kursus jangka panjang, jangka pendek untuk sesiapa saja yang berminat untuk terlibat dalam industri getah. Apa saja, Akademi Hivia Malaysia boleh bantu anda. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, jom jumpa Alif di hari
100 tahun penyelidikan getah Malaysia di Hall 1 KLCC 8 dan 9 Disember 2025. Okay, see you there. Peace. Ini dia kita dekat Germplasm. Tengah kutip telur burung puyuh. Salah ni. Bukan Ini namanya biji getah. Biji getah. Kalau kita belajar pasal sejarah, pokok getah Malaysia ni datang daripada Brazil. Yeah. Dan kalau korang nak tahu sejarah pokok getah tu, ini dia. Encik Salim adalah salah seorang rakyat Malaysia. Tahu berapa mungkin Encik Salim boleh cerita? Oh, saya pergi ke sana pada 1995. Okey. Untuk collection yang hanya rakyat Malaysia saja yang boleh masuk untuk mengambil biji getah yang baru. Brazil kat mana? Brazil di Amazon di Tabatinga. Kat situ yang adanya anaconda. Jumpa anaconda? InsyaAllah jumpa tadi. Kenapa pergi Amazon? Oh, sebenarnya begini. Apabila pokok getah terlalu banyak kita kahwinkan dia, dia dah tak boleh hasilkan produk yang bagus. So kami 1985 pergi untuk mengambil spesies yang baru. So maknanya kita sebenarnya di dunia ni ada banyak spesies. Yang kita nampak di Malaysia ni Hebias braziliensis. Okey. Yang saya pergi ambil tu ada Hevia camaguana, Nitida, Prusiana, Rigidifolia. Oh, dan nampak. ada lagi 4 lagi. Nama macam gadis-gadis Brazil tu kan? So bila datang balik, bila Cik Salim pergi selidik, apa yang dipilih? Dia tengok macam ni, Yes. ini memang baka Brazil lah. Betul. So kedudukan ataupun dia punya habitat dia memang macam ni. Di Di Brazil pokok dia semua besar-besar. Tak ada yang kecil-kecil. dia saiz macam pokok balak lah. Kurang-kurang kita tengok berapa orang? Seorang. Orang setengah. Seorang setengah. Kan? Kita perlukan spesies dia dan kita akan kahwinkan dengan yang menunggu di Malaysia. So macam mana dia punya perkahwinan dan crossbreed dia tu? Kita banyak. Pertama daripada atas pokok lagi biji lagi. Okey. Dia keluar bunga je, kita ambil jantan dengan betina kita keluarkan atas pokok. Weh, ni Yeah. nanti dia boleh jadi ni. Yes. So ada beza. Yang ni dia satu je dia tengok. Tapi yang tu dia ada dua. Dia macam Dia bercabang kan? Dia terang dia. Jadi kat sini kalau pihak pengeluar perabot, dia tak berapa suka sangat pokok macam ni. Oh, kenapa? Sebabnya apabila you capai lebih kurang 6 kaki, dia dah terpotong. Terpotong maknanya kalau you nak buat saw tu yang panjang tu, tak cantik lah. Oh. Kecuali tengok ni. Bila sampai mana tu dia punya branch tu. Atas lah. So kalau you nak buat rumah, boleh lah. memang cantik lah. Germplasm ni tugas dia adalah untuk crossbreed, untuk create produk-produk yang lagi bagus lah, lagi bagus daripada yang ada sekarang. I see. So saintis kita ni yang akan buat ni. Saintis kita memang semua orang rakyat Malaysia. Number 1. Dan produk apa yang diorang buat tu? Macam keluarkan dia nak jadikan produk-produk macam mana? Okey, macam ni. Kalau kita Dia dapat tahu daripada spesies, tayar kan? yes. Kita nakkan batang dia besar. Okey. Besar, boleh buat perabot. Keduanya Keduanya susu getah tu sendiri. okey. Yang lebih banyak. Normally kita dapat 500 gram per pokok. Cabang dua ni memang dijadikan baka macam ni. Tidak. Dia asal usulnya. Memang habitat dia, memang dia akan tumbuh macam ni. So jadi saintis kita akan kahwinkan. Berikan dengan klon yang sedia ada di Malaysia untuk dapatkan yang lebih tinggi. Maknanya dia lurus terus ke atas. Oh, straight je. Straight je. Kurang-kurang pun 20 kaki Tanpa ada cabang. Oh, Dahsyat. The saintis kita boleh engineer benda tu. pasal karakteristik yang dekat dalam klon ni ataupun spesies ni, dia akan cari. Masa tu macam mana kita negara kita boleh decide kata okey pergi ke Brazil untuk cari ni Cik Salim pula berapa ramai masa tu? Sebenarnya begini, tahun 1995 tu kita orang memang nak pergi sana sebabnya kita punya hasil getah ni dah habis dah, tak boleh breed lagi dah tak boleh kahwinkan lagi dah. So apa tujuan kita punya management kita bawa pergi sana. So minta kebenaran daripada negara Brazil lah untuk masuk. Dan Malaysia ni kan sebenarnya kita memang terkenal dengan pokok getah. Betul. Selain daripada kelapa sawit, tapi pokok getah ni di mana-mana saja boleh ada ataupun macam kalau kita pergi Perlis, harum manis, mangga kan. Kalau pergi Bentong, durian. Ada tak satu tempat yang pokok getah baik ni kat sini? Sini yang kita nampak kat Malaysia ni, kebanyakan dia sekarang tanaman di utara, di Kedah. Especially di Baling lah. Masih lagi kebun kucing tanam pokok getah sebagai pendapatan lah. Kat Malaysia ni, getah, glove ke, kondom ke, tayar kereta, a little bit of Amazon dan Malaysia.
Okey, jom jumpa Alif di Hall 1 KLCC 8 dan 9 Disember sempena hari sambutan penyelidikan getah 100 tahun. See you there.